Korang nak kamera 360 tapi bajet tak banyak? Yang ni bawah 1000 je. Akaso 360. Jom aku share dengan bajet bawah 1k, korang boleh dapat kamera 360 dengan kualiti yang macam mana. Kualiti video yang macam korang tengok ni, action cam ni boleh shoot in 4k dan juga 5.7k. Dia punya clarity kalau shoot waktu siang memang not bad. Even bawah matahari terik atau tempat terlindung dari cahaya, korang boleh dapatkan video yang jelas. Dia punya selfie stick ni pun invisible and dia punya panjang tu pun boleh tahan panjang. Selain tu, stabilization dia tak adalah gempak sangat tapi tak teruk sangat. Sekarang ni aku tengah berlari and korang boleh tengok dia punya gegaran tu agak minimize. Untuk video waktu malam, dia punya kualiti macam ni. Noise tu still ada tapi korang still boleh nampak muka korang dalam video ni. Dekat tempat gelap memang tak nampak lah, tapi kalau korang berdiri bawah cahaya lampu, boleh nampak muka korang. Dia punya kualiti audio yang macam korang dengar sekarang ni lah. Even aku tengah shoot outdoor and ada banyak punya bising sekeliling tapi suara aku still lagi jelas. So memang sangat sesuai lah kalau korang nak buat vlog guna Akaso 360 ni. Untuk editing video 360 pun mudah je. Korang boleh download apps ni dekat phone and terus transfer video and edit dekat phone. Korang boleh pilih dia punya aspect ratio dan nak set keyframe, semua senang je dekat sini. Selain tu, korang nak record and control setting guna apps ni pun boleh. Untuk kamera 360, harga bajet yang ada sekali feature ni memang nice. Selain video, korang boleh juga ambil gambar 360 dengan 72MP. Kalau korang beli yang standard combo, korang akan dapat 2 bateri dan satu bateri ni boleh tahan 60 minit. So overall, aku rasa dengan harga bawah 1k, korang dah boleh dapatkan satu kamera 360 dengan kualiti yang macam ni. Bagi aku tak membazir dan dia fun to use.